Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Aiman Muzammil bin Suhaimi dalam Cakna APM bagi edisi 17 Mei 2025, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam ILPA. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 8 hingga 10 Mei 2025, APM Daerah Kuala Nerus telah mengadakan kursus asas pertahanan awam Daerah Kuala Nerus Siri 1 2025 yang bertempat di Pejabat Daerah Pertahanan Awam Kuala Nerus. Kursus ini telah disertai oleh 23 orang peserta dan melibatkan 10 orang jurulatih. Peserta kursus telah didedahkan dengan silibus seperti pengenalan pertahanan awam, kawat kaki, asas pertolongan cemas, CPR dan jogging, ikatan dan simpulan, asas menyelamat pusungan, kepatahan dan balutan, pengusian bangunan dan asas melawan kebakaran. Majlis penutup kursus asas pertahanan awam Daerah Kuala Nerus Siri 1 2025 telah disempurnakan oleh Kapten Pertahanan Awam Azzukanan bin Awang Elias Abdul Aziz, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Nerus. Syabas diucapkan kepada semua peserta yang telah berjaya menamatkan kursus asas ini dengan jayanya. Tahniah juga diucapkan kerana telah memberikan komitmen dan perhatian sepenuhnya sepanjang kursus ini berlangsung. Asas Pertahanan Awam Siri 1 2025 Daerah Kuala Nerus. Seorang pelancong warga negara Malaysia telah terjatuh serta mengalami kecederaan akibat tergelincir ke dalam gaung di perkampungan orang asli di Kampung Dedari ketika sedang melakukan aktiviti. Mangsa telah mengalami patah pada bahagian paha kanan serta beberapa kecederaan lain. Kejadian berlaku dipercayai berpunca daripada keadaan lokasi yang licin dan curam. Sehubungan itu, kumpulan mangsa telah menghubungi Pejabat Unit Kuala Tahan bagi meminta bantuan kecemasan. Pejabat Unit Pertahanan Awam Kuala Tahan yang diketuai oleh Sarjan Pertahanan Awam Roslan bin Abu Kasim dengan kekuatan seramai 13 orang telah melaksanakan operasi menyelamat bagi mengeluarkan mangsa dari lokasi kejadian bagi mendapatkan rawatan. Untuk makluman, pasukan Unit Pertahanan Awam Kuala Tahan telah menggunakan teknik Step Angle Height Rope Rescue System untuk menyelamatkan serta mengeluarkan mangsa dari lokasi. Mangsa telah berjaya diselamatkan dan dikeluarkan dalam operasi yang dilaksanakan selama 1 jam 10 minit dari lokasi kejadian untuk dihantar ke klinik berhampiran bagi mendapatkan rawatan. Demikian tadi simulasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa yang tergelincir dan terjatuh di dalam gaung yang dilaksanakan oleh Pupa Tioman dalam latihan bulanan Pejabat Unit Pertahanan Awam Pupa Kuala Tahan. Latihan berjadual yang dilaksanakan ini telah menggunakan teknik Height Rope Rescue System. Latihan ini dijalankan bagi melatih pasukan menyelamat Pupa Kuala Tahan dalam menggunakan peralatan menyelamat yang disumbangkan oleh pihak Tourism Pahang kepada Pejabat Unit Pertahanan Awam Pupa Kuala Tahan. Latihan Height Rope Rescue System ini telah dikendalikan oleh 2 orang jurulatih daripada pasukan khas Pertahanan Awam PASPA Negeri Pahang. Latihan ini telah dilaksanakan selama 2 hari untuk meningkatkan serta memantapkan persediaan, kemahiran dan kemampuan pasukan menyelamat Pejabat Unit Pertahanan Awam Kuala Tahan bagi mengendalikan sistem keselamatan di Kuala Tahan.
Setakat ini saja Cakna APM bagi edisi 17 Mei 2025. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan dengan program, aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri ILPA untuk perkongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jangan lupa like, share Cakna APM. Assalamualaikum, kita jumpa lagi pada minggu hadapan.